Halo, Assalamualaikum geng-gengku. Okey geng, hari ni kita ada misi. Saya nak ambil 2 orang pekerja Indonesia yang dikatakan pakar dalam membina konkrit. Ambil pekerja bangunan di Kelang ni. Best sebab apa, dekat sini ada 33,000 orang Myanmar campur Indonesia, campur Bangladesh, campur dengan Nepal. Okey guys, daripada Rawang nak ke Kelang mungkin dalam 2 jam lah, sebab jalan ni memang jauh kan. Hari ni saya nak ambil pekerja kontrak bangunan. Gaji dia orang mahal, 150. Mereka boleh buat susun bata, plaster. Kira satu rumah tu selesai lah, 2 orang rumah boleh buat 3 bulan. Okey geng, dekat Kelang paling ramai penduduk ialah warga Indonesia, kedua Bangladesh, ketiga Vietnam, Myanmar, dan selebihnya orang Malaysia lah. Orang Malaysia ada 200,000, 270 dekat 300,000. Orang Indonesia ada 20,000, Bangladesh ada dalam 10,000 lah. Okey geng, dekat Kelang ni sekarang ni Bandar Sunway akan wujud sebuah tempat mewah lah, macam pelabuhan. Ni projek zaman Tun Mahathir. Dekat Kelang ni bahaya. Ramai pekerja Indonesia yang saya sembang ni, dia kata sini bahaya. Okey geng, dekat Kelang ni anda kena naik flyover untuk ke mana-mana kerana jalan biasa telah ditutup di bawah. Okey geng, saya dah sampai Tanjung Harapan. Saya belanja makan 2 orang pekerja Indonesia ni, nak bawa balik ke Rawang. Lepas ni kami nak suruh bina sebuah rumah lah. Okey, bot Kelang ni macam ni lah dulu. Dekat Kelang ni kawasan orang berbangsa India. Daripada 300,000 orang berbangsa India, ada 1/3. Kawasan sini juga kalau menyaga sampai pagi malam. Dan dekat sini juga kalau nak ambil pekerja Indonesia memang ramai. Gaji mereka mahal, janji yang ada permit ya. Permisi pak. Ramai Indonesia di Kelang ya. Okey geng, apa pun jom kita balik Rawang.